Semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama berseri dan Suara Madu episod ke-50. So, jom kita tonton. Ni, kenapa Pak Ngah pasang bodyguard? Zara pecah masuk rumah aku. Mami tolong selamatkan Raina. Mami kau? Ya. Mana siapa Hanum? Itulah aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Macam-macam jadi dekat aku. Bila Mami betul-betul insaf, berubah, Raina pula tak percaya. Kau percaya ke Mami kau dah berubah? Itu Mami aku. Aku kenal Mami aku. Kau pun nak jadi macam Raina ke apa? Faris, kau tak boleh nak salahkan Rayhana dalam hal ni. Dan macam-macam benda dah Mami kau buat kat Rayhana. So kau tak boleh nak expect yang Rayhana tu akan maafkan kau. Itulah, bukan Akif je yang tak percaya. Saya pun tak percaya Hanum boleh berubah. Sebab kita penonton, kita dah tengok Hanum di sebalik tabir dekat tempat lain. Faris tak tengok, Faris tak jumpa mak dia. Faris tak jumpa tak nampak Hanum bagi ugutan semua. Hanum tetaplah Hanum. Tapi bila berubah tu maksudnya dia akan menyebelahi pihak yang boleh beri yang ada kepentingan pada dia. So dia nampak Izara ni dah tak ada kepentingan dah pada dia. Dah tak ada benefit pada dia. So dia tengok ada benda tu ada pada Rayhana, pada pendapat saya lah. Jadi bila mak dia pun dah berlaku baik pada isteri kedua, rasa macam Faris dah buang dah Izara tu. So dia tak jadi madu dah. Dia jadi Rayhana jadi isteri dia. Bila Hanum berlaku baik, senang je Faris menerima mak dia. Tapi itulah mak dia. Faris sendiri cakap dia kenal mak dia. Takkan mak dia buat benda yang tak kena pada fikiran logik akal dia, walaupun benda tu dah berlaku sebelum ni. Okay. Maksudnya mak dia psycho dia lagi power daripada Izara psycho dia sebelum ni. Tapi Izara tu macam memang level dia nampak sangat dia ni memang tak boleh nak diselamatkan lah. Memang patut kena lah. Tapi yang lembabnya Faris lah. Izara buat apa-apa yang tak boleh diterima oleh akal manusia pun dia terima lagi Izara sebelum ni lah. Sebelum dia buang Izara. Macam tu je dia buang Izara. Tapi itulah. Dia ni pun, Faris ni pun anak mak jugalah. Sama macam Rafiq, anak mak dalam drama dia imamku. Jadi katalah Hanum kata benda buruk pada Rayhana, mungkin dia pun akan termakan jugalah. Okay, jumpa lagi.